Dubai. Ni join force. Polis Dubai. Okey, apa yang buku ni boleh offer? Satu, tak dengar. Satu. Okey. Satu, jangan tinggi sangat. Satu, dia ada cara untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan semua orang di sekeliling time banjir. Tapi yang tu boring. Mana dia orang baca-baca time banjir kan? So, kalau macam risaunya rumah dalam banjir, kita orang ada built-in CO2 yang boleh jadi sampan dalam buku. Kau tekan mata dia, tak keluar sampan. Aku tahu korang ada banyak nak bantah. Tapi buku ni, kau tekan terus keluar sampan. Tapi keluar sampan je boring kan? Kalau contoh malam-malam, lapar apa-apa. Ada food bank. Tapi kalau contoh aku macam fish, asyik makan-makan je kan. Mak aku nak masak dalam mandi. Tapi saya tak ada. Kita ada trap. Gerak. Sebab dia bulan Dubai. Bulan Dubai dia lain. Dia trap ni dalam banjir, dia trap, dia tekan, kita boleh tolong beli barang. Dia macam nak gerak-gerak. Okay. Soalan yang bagus, siapa nak hantar? Sabar. Helikopter ni dia memang boleh ada ni. So kita tekan dia kau datang terus dia bumbung pada helikopter. Sebelah mak aku siram pokok tu memang ada helipad. Manja. Kaulah dulu. 3, 4. Malulah. Hi, today is third day of Perkampungan 1.0 and malam ni kita ada a little persembahan. So this is my outfit. Actually my tema is sadness, tapi I tak prepare sebab I tak ada baju warna biru. So we'll just make use of what we have. Buat apa? Tonight. Kita buat apa malam ni? Okey, beri tepukan kepada kumpulan. Dengan nama Check it out. One marshmallow. Check it out. Two. Two marshmallow. Check it out. Check it out. Three marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Oh, ada telur. Telur bang. Aku dengar rhythm. Tak. One marshmallow. Check it out.
Balik bilik. Betul, duit. Siapa lagu lain? Beli marshmallow. Okey, tengok kamera. Jangan salahkan siapa kali ni. Jangan salahkan siapa. Dua-dua je. Pan marshmallow. Korita. Ini bawa satu. Slow. Design, potential design. Okey, saya memikirkan satu. Hi, we are currently dekat lobby foyer KEO. So what are we gonna do today? Let's see. You guys don't have to know. Kimyo. Wush, dekat sangat. Itu je paling jauh tangan aku. Dah masuk. Okay. Kau. Ada yang salah tu dah. Kalau tak jadi pun cakap lebih. Dia memang universiti mana? Tak ada kan? Dia universiti mana? Saya dah main Sebab dia orang biasa tak tidur. tu aku tengok. Oi, kejap kau. Ini vlog tu. Kalau macam ni orang tak nak tengok. Ini memang kau seorang anjing kau je aku rasa ni. Hai, hari ni kami on the way to meeting to pitch for misi mahasiswa. For us. Do you have anything to say? Lepas tu kita ambil 2 kereta. 2 program, 2 pembasaran, 2 MT. Jadi doakan kami Nanti? berjaya mendapat sumbangan dananya. Kita orang dah sampai dekat sana. Dekat situ lah. Tak apa. Okey. Pengetahuan Datuk yang forum industri dan pameran industri tempatan tu open kepada semua. Bukan hanya pada KKTM sahaja. Jadi penduduk di kawasan daerah Lenggong tu pun free untuk masuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam pertama dalam semua. Salam akrab. Tetap selamanya berjuang. Okey, Alhamdulillah kami telah selesai berjumpa dengan Sopol Tengku Zafrul. Kami berharap ada mana manis. InsyaAllah. Amin. We just ate 3 cheese. I finished mine. Level 3. Tapi I changed for everyone, so I got level 2. Tak pedas langsung. Basically sebenarnya tak ada rasa. Macam ayam original. Biasa je. Kau Dia sebenarnya saya order level 2. Tapi saya dapat level 3 rasanya. Benda ni memang menipu. Pedas gila. Saya tengok kola. Kalau saya tak berpasah dah ni, banjir dah. Oh ya, aku rasa macam bibir aku bengkak, kau tahu tak? Ya, aku macam Tapi air tak tu aku pedas macam pun. berbuih-buih dah. Okay, what about you? Order level 2. Sama. Dapat level 3. Mangsa. Bila keluar dengan perempuan. Tapi dia pedas, tapi sedap lah. Kalau dah berumur banyak kali kat sana tadi. Biar reda sikit api yang ni. Oh. Cancel lah kedai.
yang ajak aku dah. Suruh cancel. Dia nak cancel orangnya yang cancel ni. Oh. Hai. Hari ni kita orang dekat PD Pantai Sarjana. Nak bondi-bondi orang royak. Royak. Patah cahaya bulan. Jana dia. Man, say hi. Menapi. Hi guys. Hi. We are at Pantai Sarjana. Yes. Sebabkan saya buat pilihan yang tidak begitu pintar, saya pergi pakai jeans. Jadi saya nak pergi tukar seluar sebentar. Tunggu dorang lah. Rezekilah sekali, nanti diorang pula kena tunggu. Stole Palisade. So now I'm chewing. Macam dia masukkan. Patahkan je 85. Tak. Okey. Macam ni dia mengembangkan dalam mana. Okay, makan. Leceh dia buat review pula. Wow. Mukbang. Habis orang lain tak payah tutup mata. Tukar tudung dalam ni lah ni. Tak ada siapa nampak. Apa yang curi? Halang umpak Ain. Aku cuba. Ain, kau baris tu. Tahan air. Tahan air. Okey. Kau dah clear? Uish. Dah tahu. Strong. Aduh, ini kalau jual ni. Tak berbaloi. Tak maaf cakap. Dugong. Weh, dia jumpa kawan dah. Ni kat TV banyak ni. Ikut. Isan semut. Pengiraan aku kan. Okay. Ni dah beribu tahun dah. Eish. Fosil lah. Dinosaur. Ini tulang. Okay, cuba bagi close up. Oish. Ini bahagian apa? Oh ni tulang belakang. Tulang sini. Tulang ekor. Ni untuk kajian, ni merupakan sedimen konglomerat. Sebabkan apa? Sedimen konglomerat ada Dua-dua. Satu je balik. Aku tak masuk tenggelam. nak jatuh. Sini kau boleh masuk kan. Aku tenggelam bodoh. Korang macam berdiri pun payah tak Sana lagi. Tak ada ombak. Tak ada ombak. Ada ombak dia. Okay, cuba. Cuba kat sini Ain. Cuba kat sini. Alah, ombak ni tak sampai kami. Sampai. 2, 3. Tak balance kau tahu tak? Aku gang. 1, 2, 3. Ambil beg kau. Kita orang tinggal solat je tau. Dia dah start. Hey. Tiba tak ya air. Dah ke belum? Try usik. Kalau ambil nanti dah tak berat lah. Dah.
So hari ni kita dekat PD. Masalahnya tak nampak muka korang. Asal tak nampak muka kita orang? Dekat sangat. Oh. Nampak? Okay, cakap B. So hari ni kita dekat PD, dekat pantai Saujana. Apa kita buat hari ni? So kita Nisha, kumpulkan. tepi Diam jap. Kita kumpulkan MTS Squad Club untuk kita buat retreat. Kita bagi bonding lah. Okay, boleh? Wih, kau makan. So guys. Wih, Nate. Tanam lah. So guys, Tanam. Geli lah. dekat mana ni? So guys, Kita sekarang Wait and see. Wait and see. kami MTS Squad Club ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, geng. Selamat Hari Raya Aidilfitri. And kami sekarang dekat PD. Let's go. It's been so fun. Mang. Mang, say something, Mang. Cakap hari ni macam mana? Hai. Jangan gerak kan? Saya ada satu teori. Tahu macam mana soft cookies dibuat, datang daripada pasir. Nak lari ke? Dia nak lari. Dari belakang lagi ke depan. Oh. Tiga. So it's already night. What time is it? 10:24, and we're finally done. We just ate tom yum. It was really good. Babi yang Played in the water. I couldn't really record because then I would leave my phone out in the public, and I don't want to lose my phone, so I don't have it. But we did play bola, main bola dalam laut or yeah, we just talked and did some bonding session. So now semua orang tengah makan. Macam tu lah. Macam tu lah. Okay. Okay. Lepas tu orang bawa dulang lagi satu. Dulang satu, Dia okay. bawa, lepas tu bawa bunga. Dia bawa mobil. And then dia bagi, lepas tu ambil. Dia ambil. Tak faham. Tak, okay. Dia nyalakan dulu pelita tu. Lepas tu, dia nyalakan pelita. And then Hari ini saya akan mengajar kamu semua mencakap Cina. Tapi saya lupa ipa ayah betul. Saya copy dulu. Hash, sumpah hash. Sumpah hash. Empat bunyi. Contoh satu bunyi ni kan. Dia boleh ada empat bunyi. Contoh zi 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 zi. 7, 2, 4. Yang tu roh 3, 2, 6, 4. Langgar bunuh Roy, sumpah. Bersama Encik Danish. Zam beli dua. Danish punya band. 2 S70. Band sekolah. Naib kau. Esok kami akan bergerak ke Tokyo. Jadi hari ni tu kita belajar. Belajar. Assalamualaikum. Kok tak tahu. Tak tahu. Jangan tengah Tak tahu ni kenapa. Manakah Alia? Kap sorry. Cepat ni. Jalan. Fire. Jangan weh. Boleh, tak Zap, macam. satu lagi sekejap. Fire. Balik banyak main. Pergi balik. Ali, kau jatuh sekali lagi balik. Ulah. Go. Balik kau kena berdiri, sumpah. Ada aku punya. Cantik. Aku punya zipper ke? Ada. Kau dalam kereta. Bye. Banyak hari aku kena bungkus. Kau ambil air yang orang tak order buat apa longan? Aku ingat aku nak minum longan tu. Nasmeh, tebu dia manis weh. Sedapnya, ya Allah. Tak puasa. Ada minum dah. Tak puasa. Nak strawberry. Tak strawberry. Straw. Aku nak pada weh, gambar.
Dari Pro menang kan on league kan. Lagi satu? Itu tu IKF. IKF tak jalan lagi. Sikit lagi aku tu. Arkon. Aku tengok situ buat banyak main. Apa ada baju lebih? Apa ada baju lebih? Apa? Lawak ah. Lawak? Tak lawak tu. Aku tinggal lah pergi mampu. Aduh Jason. Make it double. Nak dua. Nak yang tu, nak yang tu. Tinggal sebatang, tinggal sebatang, tinggal sebatang. Ah, Comel. Okay. Okay, dua. Okay. One, akan pilih atas. One, two, three, four, five. Kita ni apa? Orang-orang handsome ni. Orang handsome ni. Oh. Kita dah. Oh. So handsome kalau tersedap memang macam ni. Ini gaya hello pergi ke malam harimau Malaya. Kau pasal seorang tunjuk ke beberapa orang tunjuk? What's up vlog? Welcome to my guys. Today kita orang tangkap gambar ramai-ramai. And what's up guys? What's up vlog? Hi everyone, this is Jasmine. Okay dah. Hi.
stay. Dia kelas sekali je. Dia kalau kedua dia bunyi dia lain. Ingat kata pepatah Cina mengatakan kalau kau stres, Woman Syoma, rasa Lioma. Lain ni. Apa benda dia cakap? Lain. Weh, translator. Translator. Okay, kita ada dua translator. Maksudnya sekarang ni Padi cakap hidup ini bagai roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Macam makin jauh. Kau nak kena panggil roda sampai 4 year lah? Roda. Sekarang ni biar aku mengatakan pepatah Cina aku. Sang shang seng shou le. Sang shang hen shou le. 我们一起做一个东西。然后如果我们一起，我们一定会。 Banyak kita. Babi tak main aku babi. Tak ada lah, betul ni betul-betul lah. Bahasa Melayu. Woman buyang, woman buyang. Betul aku babi. Tapi benda yang korang kena berikan. So ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan, bersama-sama dalam kebaikan. Kita semua ni, program kita ni, kita nak buat baik kepada masyarakat.